Abang, bawa lah elok-elok sikit. Sayang kan tengah mengandung ni. Elok dah ni, tak apa. Biar anak kita nanti jadi drifter profesional. Ish, abang ni. Saya rasa nak muntah lah abang. Bawa elok-elok lah. Ya, sikit lagi. Sudah lah tu abang. Memang nak saya beranak dalam kereta ke apa? Okey. Sabar. Susah lah. Bawa biasa je kan boleh. Letih lah macam ni. Kalau saya tak mengandung tak apalah nak bawa kereta sambil terbang sekalipun. Ya, maaf. Lepas ni saya bawa kereta elok-elok. Ish, ada juga lagi macam ni. Dah tahu bini dia mengandung. Bawa kereta macam orang mabuk. Nasib baik aku sayang. Kalau tak sayang, dah lama aku tinggal.
Bukan main ramai lagi ambil aku. Mana stopa? Stopa dah masuk lokap, Kai. Masuk lokap. Sebab apa dia masuk lokap? Sebab Dean Rosli 46. Dean Rosli 46 Okeylah, jom. Lah. Bawa elok sikit bang. Tak payahlah nak drift sangat lah. Yo, brother. Yo, banyak cantik you punya kereta. Kontes kah? 1695 horsepower. Twin turbo. Kereta kau mampu ke kejar kereta ni? Papa dia kasih kau kena 10 tiang. Yo, banyak action Lu tak tahu kah? Ini kereta bukan sembarang kereta. Ini kereta supercharged mah. Dia mampus. Anjir, laju syot. Abang, masuk lagi lah. Jahanam lah kereta macam ni. Sayang relax. Bukan saja dia makin bagi dia potong. Ajar kuat anjing siap. Yang tinggal sekarang ni kereta stopa R34 je lah. R35 dah hancur ada kat balai. Ini semua sebab Dean Rosli 46. Kau kena repeat, Kai. Kau follow aku. Kau tunjuk kat mana pot dorang lepak. Biar aku gegar tempat dorang. Aku tahu pot dorang. Dorang biasa lepak kat City 1. You, bolehlah you. Aku dah lama dah minatkan you. Apa dia? Nak tak? You jadi girlfriend I. Aku tak nak lah I have a boyfriend. You, tolonglah you. I janji lepas I rakam, I delete. Jangan kacau aku. Aku tak layan dak-dak Sylvia. Aku layan dak-dak Honda je. Gerak lu. Dadak Honda konon rambut adalah karat tarik pakai punya perempuan. Tui. Alanis, datang sini parking saja buat apa? Baik duk rumah je goyang telur. Kau sembang lah kau. Habis yang kau parking tepi tu buat apa? Baik kau balik rumah aja main sabun. Aku gurau je. Pergi mampus lah kau. Makin lama makin padu Najib Red Bull ni drift. Itulah tu. Wah. Rosli 46, mari. Turun drift, Dean. Payung sikit. Wow, Dean Rosli 46 seorang racer bertukar angin kepada seorang drifter. Padu. Hai, mana ada padu. Aku pun baru belajar drift ni. Kurang ajarlah aku. Orang dah kahwin ni biasanya pandai joki. Kalau joki lain, aku pandai lah. Hai, lain macam. Semenjak ada bini ni nampak makin power. Mana tak powernya? Tiap malam dia joki bini dia. Amboi Mira. Mana Poteh? Dia tengah sibuk siapkan jentera dia untuk race. Race? Race dengan siapa? Aku pun tak tahulah. Yang aku tahu dia main R35, spek 68 Jet 4. Bila race tu? Kita orang pun tak tahulah. Kau takkan tak tahu bukan kau ke yang joki nanti? Mana ada. Aku tak tahu apa-apa lah. Alamak, ni bukan kereta stopa ke? Bukan stopa dah masuk lokap ke? Manalah aku tahu. Amal dia ni siap pusing-pusing dia ingat dia seorang je ke boleh drift. Abang, apa ni bang? Tahulah ya. Siapa nama Dean Rosli 46 kat sini? Aku. Korang macam kau ni salam kenal dia bukan pakai tangan tapi pakai kaki. Weh bro, relax lah bro. Apa ni main kasar? Bodoh lah. Adik dengan abang sama-sama bodoh kan, Kai. Korang ingat korang ramai aku goyang ke? Kau belah lah. Kau ingat bro, kau sentuh aku, nasib kau takkan cantik bro. Tak, sekarang ni apa masalah kau? Kau diamlah bang lah. Kau tak payah masuk campur. Kau lawan abang aku hari tu baru separuh masa pertama. Separuh masa kedua, kau akan lawan aku. Nasib baik bini kau cantik. Kalau tak, aku dah pijak muka kau. Pilih belagaklah kau ni belah lah.
siapa lelaki tu, Alia? Macam mana kau boleh kenal dia? Tu adik Stopa. Nama dia Kai. Kau tak pernah cerita pun pasal budak tu kat aku. Buat apa saya nak cerita bang? Budak tu tak ada kena-mena pun dengan kita. Lepas tu, apa hubungan kau dengan dia? Mana ada apa-apa bang? Saya dulu kenal macam tu je. Aku tak faham lah. Masuk gear 6 je, semput. Masuk gear 6 je, semput. Boy, sini jap. Apalah problem kita Sekejap ni? Kai panggil. Kenapa Kai? Okay, kau dengar sini. Aku nak kau setting kereta ni cun-cun. Tukar semua full body kit. Aku tak nak tengok kereta ni rupa macam ni lagi. Aku nak warna gold. Tapi aku tak ada stok body kit untuk R34 ni. Yang tu kau jangan risau, biar aku cari. Tugas engkau sekarang ni, kau setting enjin dia bagi padu. Lepas tu tukar warna gold. Okey boleh? Duit ada duit. Kau tak payah cerita pasal duit lah. Kau buat kerja dulu. Dah siap baru kau tanya pasal duit. Okey baik bos. Din tak sayang ke kereta ni? Kenapa parking kat luar macam ni? Dia bukan dah ada rumah ke? Sebab dia rasa tempat ni tempat paling selamat. Kalau parking kat rumah dia takut. Sebab sekarang ni ramai yang dengki kat dia. Betul juga, tapi kenapa dia nak takut? Stopa kan dah masuk lokap. Stopper tu orang kaya bro. Bila-bila masa dia boleh keluar penjara. Harap-haraplah dia kena penjara seumur hidup. Baru aman dunia motorsport ni. Line clear. Seorang jaga kat dalam. Kau pula hitam. Buat kerja. Kau tak payah duduk sini lah. Kau buatlah kerja hitam. Nak ambil body kit saja ke macam mana? Kau cakap tu slow lah sikit. Tak payah ambil body kit. Ambil sebiji kereta terus. Okey, baik. Kau cakap tu slow lah sikit. Bodoh betul lah kau ni. Cepat sikit. Okey, dah settle. Slow lah sikit bodoh. Okey dah jom gerak. Tak boleh ajak mencuri lah si hitam ni. Mulut dia tak boleh kontrol. Macam punya kereta aku. Jap, aku pergi tengok jap. Alamak, kereta aku hilang. Siapa bawa lari kereta aku ni? Relax Pan, bawa bertenang. Aduh, macam mana boleh hilang? Siapa pula yang curi ni? Kereta tak habis bayar lagi tu. Sabar bro, sabar. Lepas ni kalau abang ajak keluar, saya tak nak dah naik kereta dengan abang. Alah, sayang ni. Abang kan tengah belajar drift. Sayang support lah sikit. Support memang sayang sentiasa support abang. Tapi tengok keadaan lah bang. Sayang ni tengah mengandung bang. Okey, abang minta maaf. Lepas ni abang bawa elok-elok Senyum sikit, barulah comel. Alah. Siapa pula call ni? Hello. Kenapa Poteh? Kereta Poteh kena curi tadi. Aku tak tahulah siapa yang rembat. Kau boleh tolong aku tak? Alamak, siapa pula buat kerja bodoh? Okey, saya on the way Poteh. Abang gerak dulu yang. Ayo, baru je sampai rumah. Dah keluar lagi. Cun-cun Cina punya kereta. Tangan Amoy memang tak pernah mengecewakan. Bagaimana kita nak turun race kalau kereta kita hilang macam ni? Sekarang saya tak fikir dah pasal race tu Poteh. Yang saya fikir macam mana saya nak pergi kerja lepas ni. Saya ada kereta tu je Poteh. Apa cerita ni Poteh? Tolong aku cari kereta Pak Aku rasa kereta tu tak jauh lagi daripada sini. Macam mana ni Poteh? Aduh, nasib. Kau relax je Pak InsyaAllah kalau masih ada rezeki kau.